Assalamualaikum. Petang ni kita cakap sikit pasal isu polis. Semalam kita kedengaran seorang OCS kawasan KL lah, area KL ni kena tahan kes dadah. Dikatakan kes dadah lah. Petang ni aku duduk belik. Aku terbaca satu statement dibuat oleh pihak polis mengatakan OCS tersebut dipindahkan ke IPK Pulau Pinang. Aku kat sini agak pelik lah. Bukan aku je pelik, aku rasa semua orang pun pelik, kan? Jadi aku sekarang ni bukan nak mengata kat polis. Kita nak satu sistem yang betul lah, ya? Polis tu dia ambil dadah ke tak sebenarnya? Kalau dia ambil dadah, takkanlah dipindahkan pula tindakan yang dia ambil. Kalau orang luar ambil dadah, dirujuk ke lokap, mahkamah apa semua, cas tau, memasukkan dadah ke dalam badan. Kenapa OCS ni bila dia dikatakan ditangkap kes dadah, kenapa pula dia dipindahkannya? Undang-undang ni orang awam dengan polis tak sama. Kalau polis isap dadah, ambil dadah, kalau hukuman dia macam tu pula dah. Kalau orang awam ambil dadah, cerita dia macam mana pula? Pindah rumah, daripada rumah mak pergi rumah tok, macam tu? Tak juga kan? Jadi aku macam ni, aku nak tanya, sebenarnya polis tu dia ambil dadah ke tak? Kalau dia ambil dadah, dia sepatutnya dirujuk ke IO untuk tindakan, dirujuk kepada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan diambil tindakan mengikut undang-undang sedia ada. Betul tak? Kalau dia tak ambil dadah, kenapa pula dia ditukarkan ke Pulau Pinang? Atas sebab apa dia kena tukar ni? Korang jangan buat naya dia. Faham tak? Kalau dia ambil dadah, ambil tindakan mengikut undang-undang sedia ada. Kalau dia tak ambil dadah, kenapa dia ditukarkan ke Pulau Pinang tiba-tiba pula ni? Kesianlah kat dia, kan? Pasal apa? Gaji polis tak seberapa. Lepas tu kena pula benda-benda macam ni. Buatnya anak dia ke bini dia ke semua dah duduk KL ni lama, anak dah sekolah kat sini apa semua, tiba-tiba kau pindah dia macam tu. Apa kesalahan dia? Dia ada buat salah ke tidak sebenarnya? Jadi yang ni agak confused sikit sebab aku terbaca artikel tu, sidang media kot yang tu mengatakan bahawa anggota polis yang ditahan berkaitan dengan kes dadah di KL tu, OCS tu lah, dipindahkan ke IPK Pulau Pinang. Dipindahkan agak pelik, ya? Setahu aku lah, kalau ada perbuatan memasukkan dadah ke dalam badan ni semua, mana ada pindah daripada balai pergi duduk lokap lah. Lepas duduk lokap, pergi duduk pusat ke atau pergi duduk jail lah. Dan tindakan dia buang kerja, bukannya posting. Apa pun, kalau nak buat tindakan cover-cover ni, janganlah dedah kat public. Buat sidang media, buat press statement macam tu. Jadi rakyat keliru lah tengok. Kalau polis buat kesalahan di bawah kesalahan dadah, tindakan dia lain. Kalau orang awam buat kesalahan dadah, tindakan dia lain. Mana boleh macam ni? Ada undang-undang ni ada dua, untuk polis lain, untuk orang awam lain. Untuk Melayu lain, untuk Cina lain, untuk orang miskin lain, untuk orang kaya lain. Macam tu lah. Jadi minta, aku tak tahu lah, mungkin pihak polis tersalah buat statement kat media ke apa ke. Minta buat balik statement sidang media, bagi tahu yang betul-betul sebenarnya apa dia. Dia dua je. Apa kesalahan dia sehingga menyebabkan dia dipindahkan ke Pulau Pinang tu serta-merta? Dia buat salah apa? Ambil dadah bukan posting. Ambil dadah kalau dirujuk kepada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan dia ambil tindakan mengikut undang-undang yang dah ada, bukannya dipindahkan. Dan anggota polis, kalau dia ambil dadah, kalau betul dia ambil dadah, ya, dia dah patut dibuang kerja dah. Tunggu apa lagi? Aku banyak ketar-ketar report berkaitan dengan anggota polis ambil dadah ni. Aku ada banyak kes-kes yang aku diam, aku tengok. Tapi aku tahu dia ni ambil dadah, dia ni kena tangkap dadah berapa kali dah, kena tangkap dengan IO mana. Polis sama polis ni, IO tu tangkap dia positif urine,
banyak kali lah aku tengok ada, tapi masih kerja lagi. Aku tak tahu macam mana mereka boleh kerja lagi. Tu sebab Tok Ayub Han tu dulu daripada Johor, bila dia turun KL jadi bos kepada Jabatan Narkotik, aku difahamkan benda pertama dia buat adalah urin anggota-anggota polis ni. Dan pada masa tu ramai orang tak suka lah. Tapi kita ni nak marah pasal apa? Kalau benda tu betul-betul lah, apa masalah? Kau tak ambil dadah, kau nak takut apa? Betul tak? Aku tahu ada polis minum ketum apa semua, aku tahu. Aku tahu. Kat persekitaran dekat-dekat aku ni pun berlambak polis minum ketum. Tapi tak kena tangkap lah. Kan? Pasal apa? Mungkin tak ada orang nak tangkap dia apa. Tapi kalau orang bukan polis, budak-budak yang anak orang biasa, anak orang luar ni, kalau minum ketum, dapat tangkap kat polis, habis. Denda beribu tu. Kan? Kena pula mak bapak jenis kutik kangkung tepi longkang, hari-hari cari duit sara makan, kaya pagi makan pagi. Alamatnya anak dia pergi jail lah. So minta pihak PDRM jelaskan semula ni. Takut public nanti salah faham ni. Kenapa pula double standard pula ni? Nampak macam double standard lah ni. So hidup berakal, mati jangan berantu. Polis tu dia buat salah apa OCS tu? Dia buat salah berkaitan dengan dadah ataupun tidak sebenarnya? Kalau tidak, tak payah tukar dia. Biar je lah dia kerja macam biasa. Kalau dia buat salah dadah, bukan tukar. Dia sepatutnya digantung kerja dan disiasat di bawah kesalahan narkotik. So fikir-fikirkan, renung-renungkan. Sekian, wassalam.